Dari pagi sampai malam, ramai orang terdedah kepada panas matahari dan berada dalam bilik yang sejuk dengan aircon. Sebab itu, kulit jadi kering, senang jadi sensitif dan kadang-kadang gatal. Apabila kulit kita sentiasa terdedah kepada keadaan macam ni, lapisan pelindung semula jadi kulit kita yang kita panggil skin barrier boleh jadi rosak dan jadi lemah. Skin barrier adalah sangat penting untuk mengekalkan kelembapan dan juga melindungi kulit kita daripada iritasi. Untuk masalah ini, saya mencadangkan Physiogel AI Calming Relief Cream. Krim ini menggunakan biomimic teknologi yang meniru struktur lipid semula jadi pada kulit kamu untuk memperkuatkan barrier kulit. Krim ini juga mengandungi vitamin B3, Pro-Vitamin B5 dan juga PEA yang boleh bantu kurangkan kemerahan dan juga rasa gatal. Semua bahan ini adalah hypoallergenic dan juga non-comedogenic. Maksud ia selamat untuk kulit yang sensitif. Krim ini mudah diserap, tak melekit dan sesuai digunakan bila kulit kering atau sensitif. Klinikal terbukti ia boleh memperbaiki skin barrier dalam 3 hari dan mengurangkan kehilangan kelembapan sebanyak 76.7% selepas satu penggunaan sahaja. Physiogel adalah jenama moisturizer nombor 1 selama 10 tahun berturut-turut dengan pengalaman 178 tahun dalam dermatologi dan juga penyelidikan skin barrier. Untuk pesakit yang ada kulit yang sensitif, kulit yang kering atau kulit yang mudah iritasi, saya memang recommend Physiogel AI Calming Relief Cream ini. Tap link di bio saya dan gunakan kod ini sebelum 13 November. Kalau beli 2, dapat 50% off tau. Cara yang mudah untuk sokong skin barrier kamu dan kekalkan kulit yang sihat.